Ni yang duk pergi Sephora ke Watson ke, kalau kau perasan dia ada studio tempat makeup kan. Nampak ni? Gincu mana-mana tester berapa puluh kali dah orang pakai dekat mulut, duk tenyeh-tenyeh, lepas tu apa tenyeh lagi. Berapa ramai kena ada masalah herpes simplex virus type 1. Tak pasal-pasal dalam seminggu dua, naik blister. Ni nampak tak gambar blister ni dekat bibir kita? Kadang-kadang ada ulcer dalam tu. Yang tu adalah viral infection. Obviously, disebabkan oleh direct oral contact. Contoh, kalau kawan tu dia ada masalah cold sore yang disebabkan oleh herpes simplex virus type 1. Dia tak tahu dia ada benda tu. Lepas tu dia pergi test. Tonyoh, ambil kali ni, tonyoh pula letak. Kali ni, tonyoh letak. Kita pula second. Mai tonyoh lipstick yang sama. Direct transmitted akan menyebabkan hang akan dapat benda yang sama. Cold sore, ulcer, pedih gila. Sangat pedih, nak telan air liuk susah, nak minum pun susah. Antara simptom-simptom herpes simplex virus type 1. Kebanyakan perempuan memang kena benda tu. Aku tak faham siapa punya konsep yang boleh menyebabkan kita boleh try benda yang boleh tonyoh dekat mulut. Lain lah kalau korang nak test lipstick tu, tonyoh dekat sini. Dekat jari korang ke, dekat tangan tu tak apalah juga. Walaupun aku tak sarankan. Tapi kalau nak test, sini. Jangan test direct ni. Sebab herpes simplex virus suka kawasan yang buccal mucosa. Mucus lembab-lembab kawasan mulut tu memang favourite dia lah. Sebab itulah easily to be transmitted. Antara seorang perempuan ke perempuan lain. Try bayangkan kalau perempuan tu kena tapi dia tak sedar ada virus kat mulut dia. Lepas tu dia pergi cium hang sebagai suami. Hang pun boleh kena benda yang sama. Dan tiba-tiba kalau hang pun bersetubuh, boleh menyebabkan apa? Ada aktiviti oral sex. Virus ni boleh transfer ke sini. Akan menyebabkan genital apa? Yes, genital wart. Akan menyebabkan kawasan sini. Tu yang problem dia. Yang tu yang aku sangat-sangat tak saran. Kalau boleh pergi mana-mana lah, tak kisahlah Sephora ke Watson ke Guardian, any tempat-tempat ataupun pergi tempat studio makeup artist sekalipun. Jangan try lipstick yang dah banyak. Jangan try lipstick lah tu dekat mulut. Kalau boleh pakai lipstick sendiri. Kalau lah mua tu nak pakaikan lipstick korang, beli lipstick ataupun pakai lipstick yang baru. Jangan pakai lipstick yang dia punya. Sebab cross contamination. Sekali yang kena kita punya cold sore ni, herpes simplex virus, hang makan tak sudah. Dan easily infection. Senang hang nak transfer dekat laki hang. Hang cium budak ni kena. Hang cium mak hang kena. Cium laki hang pun kena. So virus ni senang nak transmit tau. Highly contagious. So bahaya. So kalau korang cari suplemen yang betul-betul tinggi antioksidan untuk fight inflammation, sakit lutut, sakit otot, lenguh-lenguh tangan disebabkan oleh kebah-kebah ataupun saraf tengah bengkak, blood turmeric ada strong study. Sekarang ni kita tengah dalam pre-clinical study. Terbayangkan local product nak dekat clinical study. Silap-silap doktor boleh prescribe tau benda ni. So blood turmeric, kekuatan net turmeric yang tengah trending sekarang untuk fight inflammation. Dapatkan sekarang.